berjalan, takkan menunggu. Apa yang hilang, biarlah berlalu. Hai, salam sejahtera, salam hormat kepada pelajar-pelajar saya, kepada rakan-rakan dan semua yang meluangkan masa untuk menonton saya punya video sampai akhir. Okey. Saya nak berkongsi tentang macam mana saya beli rumah. Okey, satu hari satu video. Okey. Sebenarnya saya seorang yang tak nak beli rumah pun sebenarnya. Okey. Jadi daripada saya muda, saya berpegang kepada sewa dan nomad, berpindah randah. Saya tak nak ada apa-apa komitmen. Tak nak ada apa-apa komitmen dalam bentuk hartanah. Okey. Jadi pada saya cukuplah saya menyimpan dalam bentuk simpanan, investment, emas, dan juga investment untuk diri saya sendiri dalam bentuk skill, okey, kemahiran supaya senang saya nak ke mana-mana. Okey. Jadi saya berpindah randah sepanjang hidup saya. Sampailah ada satu masa anak saya dah berumur dalam saya rasa 3 tahun lepas kot. Macam tu. Anak saya kata, penatlah mama. Asyik pindah saja. Penat. Kemudian saya cakap, habis tu nak apa? Dia cakap nak rumah. Jadi saya pun fikir, betul juga. Kalau saya ditakdirkan tak ada, kita beringat saya nak hidup lama, saya nak hidup 100 tahun. Tapi kita beringat, jadi saya fikir betul juga, belilah rumah. Kan apa-apa jadi, anak saya ada rumah. Kan? Jadi saya pun beli 2 rumah, serentak saya beli 2. Satu rumah di sini, which is berdekatan dengan tempat kerja saya sekarang. Saya survey rumah yang mula-mula saya survey rumah yang simple sebab saya memang simple person. Saya nak cari rumah 2 bilik saja untuk saya dengan anak. Kemudian saya cari rumah 2 bilik tak ada untuk dibeli. Lepas tu rumah PPRT tu adalah, tapi pendapatan saya tak membolehkan saya untuk beli. Kemudian saya tengok rumah Prima semua kan. Okay. Kemudian saya jumpa sahabat saya, Dr. Anis Atikah daripada Unimap. Dia kata, awak hang tak tengok apa tu rumah untuk penjawat awam, PPAM, rumah untuk penjawat awam. Jadi first time saya tahu ada rumah untuk penjawat awam. Jadi saya pun buka lah website. Oh, ada rumah yang dah siap, ada rumah yang dah penuh, ada rumah yang tengah dalam construction, dah siap dan sebagainya. Jadi saya pun tengok waktu tu ada kekosongan mengikut negeri. Negeri Perlis ada. Waktu tu tak ada. Kalau ada pun dekat belah-belah Cuping, belah-belah penjara sana no. Ada, lepas tu saya tengok Kedah, waktu tu ada satu. Sinilah tempat saya duduk lah ni. Yang lain jauh-jauh lah. KL, Cyberjaya, semua tu kan. Lepas tu saya tengok, anak saya minta tu sebab dia nak hidup selesa. Jadi saya kata, okey lah. Kita mai tengok perumahan ni. Saya mai tengok. Waktu tu ada seorang staff yang bawa tengok rumah contoh kat depan tu. Lepas tu saya kata kat dia, saya nak rumah yang satu tak bertentangan dengan rumah orang. Yang kedua, menghadap taman permainan. Yang kedua tu saya nak. Lepas tu saya nak rumah 2 tingkat. Dan rumah tu boleh buat balkoni ke atas. Lepas tu yang saya terus berminat dengan rumah ni sebab ada inner garden. Saya memang suka malam-malam dengar air hujan jatuh kan dari tengah-tengah rumah tu.
Saya suka. Bangkit pagi-pagi, cahaya masuk, penuh satu rumah. Saya suka. Okay. Lepas tu, staff tu kata ada kosong. Tapi tunggu saat dia nak double check ada orang ambil, tak apalah, apa saja yang dia cakap. Saya kata kat dia, yang penting ada, saya ambil, tak ada, saya cari tempat lain lah. Okay. Dan akhirnya adalah rumah saya menghadap taman permainan dan menghadap bukit. Lagi satu, saya decide rumah ni sebab dia di kawasan tinggi. Dia di kawasan tinggi. Kita kena naik ke atas sikit. Tinggi. Jadi bukan kawasan banjir. Lepas tu rumah ni memang hujung ni taman ni lah. Tak ada dah jalan masuk dalam. Dah tak ada jalan masuk dalam. Jadi dia di hujung. Jadi dia tak bising. Memang tak bising. Okay, senyap saja. Lepas tu kawasan ni makanan murah. Dia murah sebab dia anggap kampung. Okay, walaupun dia posko bandar tapi dia dianggap kampung. Lepas tu ada pengawal keselamatan lah. Okay, ada pengawal keselamatan sekarang. Jadi waktu beli tu saya cari yang harga bawah 300,000 lah. 300,000 dan saya dapat rumah ni bawah 300,000. Saya rasa okey, 4 bilik, 3 bilik air, 2 tingkat, boleh buat balkoni, menghadap taman permainan. Okay. Tak sampai 300,000. Kemudian saya waktu tu ada 2 pilihan, sama ada buat LPPSA ataupun buat bank loan. Tapi saya decide untuk buat bank loan lah. Sebab saya tak ambil skim pencen. Okay, sebab bank loan. Waktu tu bukan saya yang cari bank mana, tapi staff yang cari bank mana. Staff yang perumahan ni cari bank mana. So lawyer semua dia settlekan. Saya dapat loan tanpa kena letak apa-apa down payment ke apa ke, so it's full loan. Waktu tu mula-mula murah lah, dalam 1,200. Lepas tu bila naik, dia naik 2 kali jadi mahal. Jadi dah nak dekat 1,500 lah. Saya rasa waktu tu rasa menyesal. Tapi sekarang dah turun balik. Turun sikit. Tapi tak apalah, saya beli ni sebab beringat apa-apa jadi kad saya untuk anak. So itu macam mana saya beli rumah. Yang kedua, rumah saya yang tu saya beli Soho lah. Soho dekat Kuala Lumpur. Yang tu dia hotel konsep. Jadi kalau saya tak duduk ke, anak saya tak duduk ke, saya masih boleh buat Airbnb ataupun saya boleh bagi management hotel tu untuk uruskan saya punya Soho tu. Dan kalau lah tiba-tiba saya rasa nak balik bersara di sini, saya ada tempat yang bagi saya seronok lah. Sebab dia leisure. Dia macam sistem hotel. Okay. Itu saja. Saya tak pandai berinvestment di persegi hartanah. Dan itulah saya kongsikan untuk pelajar-pelajar saya. Kita belajar daripada pengalaman kita. Orang yang bijak juga belajar daripada pengalaman orang lain. Saya tak belajar. Saya belajar, saya tengok mak ayah saya lah macam mana cara dia buat rumah. Dan saya cuba tapi tak berhasil, jadi saya buat cara saya.